go. Cari yang the best spot sayang. Of course, kita nak view. Wow. Cantik. Ya. Okay, let's see the view. Bawah ni nampak ada track jogging. Okay, let's go. Bangun-bangun pagi, breakfast. Sekarang pukul? 6:15. Awal gila. Tak pernah kat Malaysia. Breakfast nak pukul 6. Kita nak breakfast pukul 6. Just because we want that place. Yeah. Terus kita nak Tengok omelette dia. Omelette. Okay. Omelette. Okay, jom. Roasted chicken. Jom tunjuk. My favourite. Protein. Pagi-pagi pun makan sambal dah. Pagi-pagi dah ada sambal hijau. Ni apa? Seram. Is it nasi? Oh wow, what's that? Kimchi. Okay. Cakari. Oh, lontong. Kerupuk ikan lontong. Wow. It's lontong sayur Medan. Oh ya, betul Opor ada lontong. ayam. Si sayang. Ayam apa ni? Opor ayam. Oh ni? Yang sebi gulai? This Gulai ikan? is gulai ikan. Okey. Ikan dia dah potong dah. Banyak nak kena makan Nasi tutup. Nasi tutup oncom. Oncom. Macam nasi goreng. Nasi goreng. Okay. And then this one is this bihun goreng and this is terung Terung. balado. Bihun goreng. Okay. Yeah. Next kita ada apa? Should we go that side? Yang ni ada cake. Oh, this one is pastry. Pastries. Cake. Uh-huh. That side is salad. Sayur. Wow. Interesting. Sushi. Sushi. Look. Sushi. Sushi pun ada. Ada buah. Oh, We go that side. that side. Okay. Sejuk. Sejuk. Wah. Baby, I don't know if my mic is open. Yeah, Oh, it's open. Not open. It's not Turn open. on. Sorry. Sorry. Turn on. Oh my English. Oh, my English. This is sweet pastry. Maybe macam waffle kot. Waffle. Betul. Pancake. Okay. Like that. Ni pancake. This is bubur. Macam bubur manis. Bubur sumsum ada. Cendol. Kita kena try semua. I like bubur sumsum. Yang ni. This is jamu. Ui, Air jahe. jahe. Jamu hebat. Yang ni rebusan maybe kacang kot. Ya. Kacang, jagung. And jagung. Yang ni lagi. Ini Ni tempe and cucur. cucu. Aneka gorengan. Yes, dia tak siap lagi goreng. Belum siap. Yang ni tahu. Ni dia punya Indonesia punya. Oh, ni live cook tu. Sayang, nasi goreng. Ni nak nasi goreng? Nasi goreng sosis. Dia akan goreng sini. Alamak, banyaknya kena makan ni. Pagi. Tapi tak apa, Hyrox dah habis. No more diet. Bubur ayam. Bubur ayam. Interesting. Dia soto Bandung. Selalu kita makan soto biasa kan? Hari ni kita kena try soto Bandung. Soto Macam Bandung. different je. Okey. Lagi? This is dim sum. Dim sum. Pau coklat. Oh, coklat. Okey. Saya nak try dengan mana dulu? Heavy or light? Light first. Light. Maybe I take some fruits first. Fruits. Oh, I think Tapi macam mana nak buat fruits ni I saya? want to start. Fruits sana ni. Oh, that's right. Dekat sebelah Okay. sayur. I nak start with... Oh, actually bawah pun ada. Dia ada Oh. dua. Tapi bawah benda yang sama. Tapi bawah view tak cantik. Satu. Oh, ya enggak apa-apa. Tak apa-apa. Tanpa bakso tak apa. Tanpa bakso tau. Demi ayam. Then I just take that siomay ayam. Okay. Replace the bakso. Okay. Smart. Yeah. Yeah. The challenge today is we have to eat everything. Even if we get full, we still have to eat everything. Can you do it? I'll try. Kalau tak boleh, sama esok boleh. Tomorrow also we have breakfast. Oh, yeah. Di sini menu breakfastnya
hari-hari sama. Bedanya Beda. tuh di menu makanannya yang Ah, buffet sama ini biasanya ada mie soto Bogor atau mie kocok sama soto. Kakaknya dari mana? Dari Malaysia. Iya. Tahu. Berarti upin-ipinnya di mana? Maaf, baksonya lagi di steam. Oh, Gak apa-apa? nggak apa-apa. Atau nanti menyusul baksonya? Baksonya di steam. Oh, nggak apa-apa. Ini bisa makan kan? Terus. Untuk saus di sini. Oke. Campur aja semua ya. Ya. Tambah sikit. But you want anything, Syah? Kita ada pau ayam, pau coklat. No, it's okay. Thank you, sir. Okey. Saya akan ambil dalam 3 biji. Okey. Kejar. Kejar. Menu pertama untuk Dira. Kau ikut kot? Betul? Betul. Letak ni sikit. Ni sikit. Buah tenggiling tu. You go. Jambu. This is papaya. 1, 2, 3. Tapi dia ada silau tu lah tapi Mungkin tu estetik dia agak. plus. 1, 2, 3. Saja. Sudah sedap. Sudah siap pulang. Dengan sepatu roda. Sekejap saya apa? Fotografer kita abang. Di sana. I'm the real photographer. Okay, pandang depan. Yeah, like that, like that, like that. Minum sikit. Okay, pandang tepi sikit. Okay. Okay. Silakan tengok. Kita mulakan hari kita dengan ni tadi bakmi, omelette, omelette pula. Sunny side up. Sunny side up. Simai. Omelette. Yeah. Sempat ke kita nak round semua ni? But we have Baru to. pukul 6.40. Oh, baru kena. Dengan breakfast sepuas-puasnya. Anggaran 2 hours lah, baby. Ya, even Sukiya pun 1.5 jam je. Oh ya, Suki 1 jam setengah je? Kita punya masak pukul 10. Before nak masak tu, nak jalan-jalan kat bawah, nak tengok ada apa. Malam tadi tak sempat. Kita lambat. Enjoy dulu. Enjoy. Makan. Terusnya, kita ada nasi goreng sosis. Nasi goreng sosis kita Tapi tambah. adik tambah sausage. Ya. Lepas tu this is lontong Medan Lontong with telur. Medan. Lontong dia lain sikit. Tapi kita tambah sambal terasi. I ambil goreng-gorengan. This is Goreng-gorengan. cucu, pisang. And then makan dengan sambal cili. Oh, orang Johor. Nasi utuk. Tutup. Tutuk. Tutuk ocor kan. Ya. Something like that. Tapi tak tahu apa. Nanti kita try dengan sambal hijau. This is ayam opor, gulai ikan, telur. Telur I take from the lontong. This is sambal terung. Nasi dia nampak macam nasi goreng. Dia macam nasi goreng tapi I think dia nasi dengan maybe sambal orang gaul-gaul je. Sekarang kita dekat lantai kosong. Yang tu tempat budak-budak nak main-main. Macam sekolah. Yang ni swimming pool. Pool. Infinity pool. Jom kita tengok. Ni tadi kita dah makan dekat atas tu. And then boleh turun tangga ni nak ambil gambar. Oh. Sorry. Okay, jom. Okay. Ya. Mari. Nanti spa time. Spa time. Massage. Reflexology. Reflexology. Ini tambah apa sayang? Tambah wash and blow after that. Walaupun rambut baru, ada orang tu nak wash and blow lagi. Yes, because it's so cheap. So cheap. Hi, sama. Sekejap. Sampai dah. Mula original plan nak buat kaki je.
Lepas tu Dira nak tambah buat wash and blow kan. So kita FOMO kan. Nanti boring pula. So kita pun nak tambah juga. So tambah another 1 hour full body deep tissue. Okay, so reflexology dia sekali dengan lulur, which is macam scrub kaki semua for 2 hours is only RM53 Malaysia. Seorang. So, 2 orang baru 110 lah katakan. Termasuk dengan sen dia semua. Lepas tu, my wash and blow is also only 40 plus je. Kalau kat Malaysia, nak wash and blow pun 100 dah. Saya punya deep tissue berapa sih? 500 lah. Deep tissue? I think tadi 550. 550. That's about 120. 124. Okay. Ya, macam, yelah. Kat mana nak fokus? Basically macam semua kan. Spa di awal pagi. Sekarang pukul 10 pagi. Kita nak buat foot reflexology. View dia cantik. And so tenang. And just us here. Sempak. Muka sembab. Oh, walaupun okay, I ambil deep tissue tadi. Deep tissue massage. Deep tissue. Kuat, keras. Tapi tu pun I tertidur. RM346 Malaysia. Semua? 5 treatment. Betul tadi dalam 3 jam. Yeah. And then hotel spa. Hotel spa. And 5 bintang punya hotel. Yes. Sebab currency Malaysia. Okay, ni kita beli semalam mochi dekat Paris Van Java. I punya lychee daifuku. Yes, and mine is the normal mochi, tapi this one is kacang, Oreo. Yeah. Lepas tu, There's another one is snowberry. Snowberry. Okay. And this is roti boy. Roti boy. But actually not roti boy, it's roti O. Roti O. Kalau dekat Indon. Dia sedap. Ya, sama je. Sedap. Dah Macam 2 hari roti boy. berturut-turut kita beli. Tapi semalam tak sempat nak makan. Beli tapi tak makan. Okay, daifuku lychee. Oh, daifuku ni memang lembik-lembik macam ni, baby. Saya nak lagi tak? Tak nak. No one. Dia punya tekstur tu beza. Dalam dia ada cream kot. Bismillah. Ais lychee. Whole thing, eh? Oh no, besarnya. Yes. Saya makan sikit lagi. Kan dah kecil. Oh. Amazing. Hello. Sekarang kita tengah jalan-jalan kat bawah, kat garden ni. I nak kena shoot sikit. Minta tolong Dira ambilkan gambar. Shoot untuk Skechers. Shout out to Skechers. Dia bagi baju sleeveless, windbreaker, and then dia bagi kasut. So kita nak ambil gambar sikit lah. Daging, cabai hijau, kangkung, ayam penyet, sate marangi. Marangi ni macam kambing tu kot. Daging. Oh, daging. Okay, ni sekarang kita kat tengah-tengah. Kita kat Lembang. Kita dekat Lembang. Yes. Actually kita nak pergi Kilogram Cafe yang viral tu. Tapi lapar. So kita cakap dengan supir kita, Kamal. Cakap dengan Kamal, boleh tak drop mana-mana kita nak makan. So dia stopkan kita orang kat sini, kat tepi-tepi. So ni antara lah, tengah-tengah. Mungkin lagi 20 minit to go up there. Yes. Kat Kilogram. Cikole nama tempat. Cikole. Makan. Looks good. Saya pakai tangan ke apa? Tak tahu. Nak pakai tangan? Ada tempat wash ke? Of course. Saya nak wash dulu. Okay, saya cakap dengan dia orang. Hello. So hari ni kita nak buka nasi komplit ni. Dia tak tahulah kenapa dia bungkus. Dah saya akan Saya tak cakap apa. I cakap kita nak buka nasi ni. Nampak tak? Sate dia.
Yelah, kita orang makan dulu. Tengok ni, iga ni daging. Tak tahu ni bahagian apa, tulang. Oxtail ke? Mungkin. Oxtail kot, sup buntut. Dengan cabai hijau. Ambil cabai dia sikit. Scary lah. Sikit je. Pedas tak? Ya. So far, makanan dekat Bandung ni tak mengecewakan. Since the first day even Jakarta ke? Oh, even Jakarta. So finally, kita dah sampai dekat Kilogram Cafe. Betul. So nak tak nak tadi kita orang kena order banyak. Padahal kita dah kenyang dah. Sekejap lagi tunjuk korang kita orang ada apa. Tapi itu macam minimum order lah. Mungkin sebab ramai sebab sangat tempat datang. dia. Sini ruangan tempat duduk, ruangan makan je. So ni dia punya bar counter. So nanti order dekat sini. And then sejuk and bersih. Yes. Nak cheers saja. Kak, 4 makanan. Not 4, 5. Chicken popcorn, fries, tempe, goreng pisang and blueberry brownies. 2 air, chocolate, ice chocolate and java latte. Total RM50. Cafe food. And View is nice. view is nice. And dekat atas gunung. View. Mana nak buat? RM50 je. RM50. Banyak Tunjuk makanan. dari sini biar korang faham. Portion besar ni nasi ayam pisang goreng. Saya nak makan banyak kan. Dia 2 dah kan Dah makan 2. So ada Lagi 6 4. total. Ini tempe goreng. Tadi penuh ni. Chicken popcorn. Fries. Fries. Ini Brownie. tadi. Ice chocolate. Latte. Latte. Apa lagi nak? Stick kat slow. Oh, careful. Macam. Jangan-jangan dulu ya, RM10,000 aja. Sampai dekat Braga. Scary ya. Ada rumah sakit. Cerita hantu diorang dah lah scary. So inilah Braga Street. Ingatkan pagi malam tak ramai. Lagi ramai. Lagi ramai. And ingatkan Monday tak ramai. Cantik. Kedai-kedai cantik. Kedai-kedai dia pun Dari gue ini orang-orang. estetik lah nampak. Macam Jogja also like this. Walaupun I tak pernah pergi Jogja. Photo booth. Photo booth. Kedai ni nampak macam cute-cute je. Oh, kalau kita nak custom-custom. Macam punya perasaan Korea ni. Korea pula. Punya perasaan Bandung ni, dia macam Korea. In terms of photo booth. Because everywhere ada photo booth. Orang sini suka jalan dan ambil gambar dekat photo booth. Sama macam Korea. It's like macam paper, newspaper macam. Dia perasaan yang buat background jalan. ni Braga Street. Braga pula. Braga. The background dia Braga Street ni. I rasa tu dia punya macam ikonik. Yang ni depan ni pun sama. Dia ambil gambar macam newspaper, background jalan dia. Besar tu. Oh, dia bagi besar. Oh, like that. Macam mananya? Okay, sebabkan itu saya nak buat. Sebab dia ada tulis Bandung besar-besar. Bandung. Dia nak Bandung ke Braga? Ada ke Braga? Ada tak? Bandung lah. Bandung. Yes.
Okay, sekarang kita tengah tunggu. Kita pun FOMO sebab tengok everybody beratur kat situ. Sekejap lagi kita tunjuk gambar dia macam mana. Tengah menunggu. Kakak mau foto kan? Okey. Oh, dia satu je. Oke, kakaknya nunjuk sedikit. Oke, 3, 2, 1, lihat kamera. Wah, ni sekejap lagi dia tengah print, sekejap lagi kita tunjuk. Lepas tu dalam ni boleh pilih nak filter-filter lain. Oh. Boleh gerak-gerak lagi. Hehe. So korang kena try. RM8 je dekat Braga. Tada. Ini kertas saiz A4. Yang kertas ni kertas keras. Boleh buat frame. So cute. Kantoi. Sekarang kita kat kedai perfume. Green perfume. Kita beli ni. LV Indonesia dengan Roses. So ni this is the price lah. Semua bau yang you guys nak boleh buat sendiri. Dan boleh pilih nak EDP ke headshot. Kan? Ya. Wangi. Macam makmal. Oh ni. Okay, sayang mana? Tambah lagi apa? Imagination. Cukup lah bang. Nanti duit habis. Tak apalah. Tak apa. Datang sini kan dah jadi jutawan. Betul juga. Datang jadi jutawan. Good morning. Hari ni kita dah check out. And kita nak balik ke Jakarta. Kita nak makan dekat luar, dekat B&B Canteen, tapi kita ambil pemain. Kita ambil pun kemain banyak. Pemain banyak. Still juga sebab nak rasa the vibe. The view. And the view. Bed, sunset up, sausage, nasi goreng Bali, lontong, Mi kocok. mi kocok, jus sayur, jus buah. So, supir on the way. Dia nak pergi Amanda. Amanda ni Aidil cakap dia kedai jual brownies. I tak pernah pergi. So kita tengok. Amanda nak bungkus, nak tapau brownies balik ya. Lepas tu nak Kamal datang. Kamal dah sampai dah. Kamal dah sampai. Lepas Okay, tu jom. kita nak pergi cash out je. Sebab itu pun nak kena bagi tahu kan. Lepas tu Okay, be right back. be right back. Sekarang kita on the way pergi Amanda. Amanda tu macam tempat jual brownies. So apparently Adib cakap brownies dia ada flavor lah sayang. Flavor I tak pernah rasa lagi. So kita nak pergi bungkus, nak bawa balik KL. Kita akan pergi Cilaki pula. If you guys pernah tengok dekat TikTok, it's very famous. Cilaki tu macam banana cake, lepas tu atas dia ada butter. Lepas tu nak bungkus juga kalau boleh bawa balik KL. Betul. Lepas tu kita nak pergi B&B Canteen. B&B Canteen ni dia ada macam roti, lepas tu dalam dia ada macam daging. Nanti kita tunjuk lah daging, lepas tu ada cheese. Lepas tu kita will have that for lunch, and then from there kita pergi pada Larang punya train. Kece Ice. KCIC. Betul? Betul. So sekarang kita kat mana? Dilan. So inilah tempat rumah syuting Dilan, rumah Milea. Oh. Dekat area ni. Tak ada orang pun sini, tapi kita singgah ambil gambar. Tapi sebab ramai sangat dah ambil gambar sini, so dia tak bagi sebenarnya. Tapi kita ambil juga. Tak apa. Tak apa. Jaket Dilan. Ni jaket Dilan. Ambil gambar pun. Sen saya ambil. Tak, I cakap je. Tak adalah sampai bagi baju. Okay, tapi kita punya supir memang efisien lah. Kita punya supir sangat efisien. Masa I datang, first time datang tu, just cakap dengan dia tanya dia rumah Milea kat mana. Rumah Dilan. Oh, hari ni bersemangat ada. Tunjuk tadi kita singgah rumah Dilan. Rumah Milea tadi. Rumah Milea. Now dia bawa kita dekat kafe tempat Dilan lepak dengan kawan-kawan motor dia. Kalau korang tengok cerita Dilan, korang tahu lah kot. Dalam ni dia makan bakso. Warung DM.
Tapi Dira tak tahu lah. Dira tak tengok lagi. Nanti I tengok. So kita order lah sikit sebab dah lepas ni. Ni macam ada bubble-bubble dalam dia. Apa betul? Lychee iced tea. Dan baju-baju ni. So, kita dah sampai dekat Cilaki 9. Pisang viral. Kek pisang viral. Kita mungkin Makan sini satu. So the rest kita bungkus. kita tengok macam mana. Kalau ada tempat lah. Kalau macam pack sangat kita bungkus. Tapi kat luar tu macam tak ada orang duduk. Antrinya Antri panjang lah, banget. Panjang. Dia ada buat U-turn. Pergi sana. 10 minit. 10 minit kita Tak lama sangat. taklah lama sangat. Laju juga. And dekat Bandung sekarang ni cuaca sejuk. Rasa macam dalam aircon. Dia matahari ada, cuma tak berpeluh. Betul. Untuk orang-orang yang kuat peluh macam saya, dia okey lah, boleh terima. Okey, kita dah order. Kita order, sekejap lagi korang tengok. Order 2 bungkus, 2 makan. Sini bayar. So, cara dia akan ambil order untuk kita dah order. Lepas dah order, tak boleh tambah dah. Lepas dah bayar, tak boleh tambah dah. Sebab ramai orang. Tapi cantik kedai dia. Aesthetic. Oh, looks good. Sedap eh. Wow. Tak sabar nak makan. Okay. Sampai dah. Ni coklat. Chocolate with vanilla. Vanilla. And strawberry with cheese. Yes. Kacau. Yang ni is teh strawberry. Apa? Teh cream teh. Creamy teh strawberry. Oh. Oh, Cilaki Coffee. Cilaki Dia Coffee. punya signature coffee. Oh. Kita try dengan butter dia. Yes, terus. Sesuai ekspektasinya. Ribuan out of 10. Apa? Ribuan? Ribuan. Wah. Okay, I dah try tadi. Sedap, lembut. I nak try ni. Ni cheese. Okay, dia punya base tu cheese and then topping dia strawberry. Oh, this one you can see dia ada macam kerak ke bawah. Kerak. Bismillah. Oh, sedap. Sedap kan? Rekomendasi kuliner. So, which one yang you suka? This one. Oh, this one? Sedap. Because of the cheese? Yeah, and the strawberry macam masam-masam. So, dia potong. Dia potong. Lepas tu kita ada take away juga. Yeah, two. Ada 2. Take away, we took cheese. Cheese and Cheese. peanut. Peanut lah, kacang. Kacang. Sampai. Okey. Sampai dekat Padalarang. Yang itu, kira dulu. Cukup enggak? Lebih ni. Ya, enggak apa-apa. Hadiah. Terima kasih abang. Ya. Boleh minta ambil gambar? Boleh. Sekarang kita dekat Padalarang. So, sorry guys. Tadi duk cakap nak pergi BNB kantin tak sempat sebab dia viral. Viral. So, sekarang kita dekat Solaria Canteen. Solaria. So tapi kita pergi jugalah. Pagi tadi kita pergi, supir kita bawa pergi situ. Kita cakap tak boleh kenyang lagi, sekejap lagi. Macam tak apalah, tak sempat ni. Kalau kita orang makan rushing and tak sempat, takut terlepas train. Sebab beratur. Viral. So, kita makan je dekat Padalarang punya train ni sebab nanti kita sampai Jakarta kita nak makan nasi padang. Nasi padang. So ni macam kita alas makan perut. Alas perut. Saya makan nasi goreng. Nasi goreng. Walaupun tu alas perut tapi tak apa. Tadi dah bye-bye dekat Kamal. Kita punya driver. Jadi kalau you all nak datang Bandung, korang datang Bandung, search dia
package murah Bandung. Lagi letak kat bawah ni, package murah Bandung. And then cari nama dia driver Kamal. Kamal, recommended. Yes, recommended. Memang bagus, baik, sopan santun. Always Dia tengah ambil gambar. Always make sure barang-barang semua aman. semua aman, ada. Enggak ada yang ketinggalan. Yeah. Dia tunggu, sabar. Kita orang memang selalu lambat lah. Cakap pukul 8, 8.30 baru turun. Tapi Dia cakap pukul 8, 7 dia dah sampai dah. dia cakap dia always standby. Always them. So, okay lah, best. Senang. Okay lah, nanti korang boleh je contact terus nama dia, nombor ni. Kamal. And korang boleh pilih nak kereta apa. Driver sama, kereta apa-apa korang boleh pilih. And murah. Nama Instagram dia pun package murah Bandung. Yeah. So ya, kita jumpa di Jakarta. Bye.